Bangun kedek-kedek semua. Bangun. Hah? Pukul berapa dah ni? Lagi berapa minit nak pukul 7 ni? Cepat bersiap. Ujian akan bermula tak lama lagi. Antuknya. 5 minit lagi. 5 minit. Alah, kesiannya. Boleh. Kejap lagi saya datang kejut, ya? Ngantuk lagi? Tak mengantuk dah. Ujian kamu akan bermula dalam 10 minit. Cepat siap! Baiklah, Semana. Lupa pula digarang macam tu. Aduh, sampai juga akhirnya. Macam berat je beg Dobby tu. Meh, saya tolong angkat. Tak apalah, Semana. Wah, kuatnya. Silakan semua. Terima kasih. Sopan betul lah Laksamana Tarung ni. Lain betul lah Ciciku. Komander, kami dah sampai. Oh, dah sampai? Mana Laksamana? Mana? Selamat datang Laksamana Tarung. Terima kasih. Laksamana dah tahu keadaan Tapops? Oh, dah tahu dah. Budak-budak Dobby ni dah ceritakan. Kami bukan budak Dobby. Kami anggota Tapops. Apa? Mereka semua ni anggota Tapops? Ya Laksamana. Ni, anggota Tapops. Apakah? Aduh! Apa pangkat mereka, Boboiboy dan Kopal adalah kadet. Ying dan Yaya adalah Lance Corporal. Kat planet Daraya pun tak mampu nak pertahankan diri. Ada hati nak jadi kadet Tapops? Lemah! Macam mana boleh lepas ujian kental Tapops? Maaf Laksamana. Ujian kental Tapops dah lama tak dijalankan sebab ramai sangat yang gagal. Apa? Patutlah Tapops ni mudah diserang. Kamu semua wajib lalui ujian kental Tapops tu. Nasib baik aku dah pernah ambil ujian kental tu. Kamu pernah ambil ujian tu? Ya Laksamana. Bagus. Sila beri tunjuk ajar pada budak-budak mentah tu. Biar diorang tahu macam mana susahnya untuk menjadi anggota Tapops. Baik Laksamana. Sudah, bersurai semua. Ujian akan dimulakan tepat jam 7.30 esok.